PTPTN memperkukuh kecemerlangan takbir urusnya apabila meraih Anugerah Perdana Keselamatan Perlindungan 2025 dan Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan 2025 dengan penarafan 5 bintang cemerlang. Ketua Eksekutifnya Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata pengiktirafan itu membuktikan komitmen agensi berkenaan dalam memperkukuh keselamatan perlindungan takbir urus organisasi dan pengurusan maklumat. Daripada 118 agensi yang dinilai, PTPTN tersenarai antara 6 agensi terbaik yang menerima anugerah perdana. Menurut Ahmad Dasuki, kejayaan tersebut hasil dedikasi seluruh warga PTPTN dalam memastikan keselamatan maklumat, aset dan kepentingan strategik organisasi sentiasa terpelihara mengikut piawaian yang ditetapkan. PTPTN akan terus memperkasakan aspek keselamatan perlindungan melalui penambahbaikan pengukuhan teknologi digital dan takbir urus bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan serta mengekalkan kepercayaan pelanggan dan pihak berkepentingan. Anugerah disampaikan pada Majlis Penyampaian Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan dan Peluncuran Sistem Pengurusan Keselamatan Perlindungan EPS serta Sistem E-Vetting 3.0 yang berlangsung pada 8 Jun 2026 di Putrajaya. Majlis tersebut telah disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar.